Sebab doktor tidak diajar ya. Bila saya tanya kat kawan doktor, mereka tidak diajar tentang breastfeeding. It's just a part of the syllabus macam tu lah. Sikit je. Dia macam faham gitu-gitu manja macam tu. Sebab tu ada spesifik apa kata course kan. Lactation counselor. Memang you kena pergi, you kena belajar. Cumanya bila I sedar benda tu obvious waktu anak kedua, anak kita kuning lepas tu waktu kena tahan kat hospital sebab kita demam. So doktor pun takut potensi anak pun ada infection. So doktor macam doktor dengan dia pun macam cakap, oh kenapa tak bagi je botol susu. Tapi kita macam tapi kita dah baru hari pertama hari kedua kan, sebab dia nak kurangkan kuning, takut juga isu demam. Tapi kita fikir tak ada masalah sebab takut susu tak keluar lah. Dia tak ada, kita dah belajar jangan ubah ilmu tu. Kolesterol kita tebal warna dia sangat tebal. So jangan risau, which is kita berteguh hati meneruskan. Betul. Alhamdulillah keluar hospital. Tak ada. Maksudnya kalau you kena cari ilmu. Betul, cari ilmu. Dan kalau you nak dapatkan nasihat tu, you kena dapatkan orang yang betul-betul memang dalam bidang tu. You jangan cari orang yang tak pro breastfeeding. Lepas tu memang orang tu akan kata bagi je botol.